Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) sentiasa berusaha memacu pembangunan negeri melalui inovasi dan kecekapan operasi. Namun, mereka berdepan cabaran kos operasi yang tinggi dan isu keselamatan cyber. Melalui Plan PKNK Digital 2025 hingga 2030, PKNK menerajui perjalanan transformasi digital bersama Maxis Business sebagai rakan strategik. Perjalanan ini bermula dengan Maxis Business Fiber yang membina asas rangkaian yang kukuh untuk semua agensi di bawah PKNK. Seterusnya, komunikasi dipertingkat melalui Maxis Managed Voice, menggantikan sistem PABX lama kepada Voice over IP. Hasilnya, komunikasi dalaman dan luaran PKNK kini lebih pantas dan terselaras. Masa henti rangkaian berjaya dikurangkan sebanyak 40% dan kos operasi IT juga menurun melebihi 20%. Sebagai langkah seterusnya dalam perjalanan transformasi, PKNK memberi tumpuan kepada sistem legasi yang masih menjadi halangan, iaitu sukar diskalakan, kurang mobiliti dan tiada strategi pemulihan bencana yang kukuh. Melalui bengkel penilaian POC AWS Cloud yang dijalankan bersama Maxis Business, kami dapat memahami cabaran sebenar yang dihadapi, termasuk batasan sistem legasi dan keperluan masa depan kami. Maxis membina asas cloud yang kukuh, merangkumi tadbir urus, keselamatan data dan strategi pelaksanaan yang jelas untuk pasukan PKNK. Proses migrasi berjalan lancar tanpa gangguan kepada operasi harian. Kini dengan penggunaan AWS Public Cloud, PKNK menjadi lebih tangkas dan inovatif. Kos pelaburan modal dapat dikurangkan melalui model Pay As You Use, manakala data dilindungi mengikut piawaian keselamatan moden. Dengan kebolehpercayaan 99.9% serta salinan data automatik dan pemulihan bencana segera, kesinambungan perkhidmatan PKNK terjamin sepenuhnya. Dengan sokongan Maxis Business, kami berjaya mempercepatkan pelan pendigitalan PKNK 2025 hingga 2030. Kami kini bersedia menarik pelaburan, melaksanakan projek perindustrian berimpak tinggi dan menyokong pembangunan ekonomi secara mampan dan inklusif. Bersama Maxis Business, PKNK terus memacu pembangunan sosioekonomi negeri Kedah dengan kecekapan dan daya saing yang lebih tinggi.